Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton S70 Flagship X. Yang ni ada sunroof. Sebelum tu kau boleh like, share, subscribe sama channel. Jom kita tengok saya review Proton S70 Flagship X yang full spec. Okay guys, yang ni color dia marine blue. Color dia marine blue Flagship X. Dia datang dengan sekali dengan Aero Kit package. Dia skirting dia warna hitam, bukan tak ada line merah. Line merah tu hanya untuk color hitam dengan color putih sahaja. Kalau warna marine blue ni memang hitam cross black. Yang ni yang tak ada body kit, nampak beza dia. Perbezaan dia nampak lah. Ini ada aero kit lah. Yang ni tak ada. Okey. Yang ni tak ada. Yang ni ada. Alright, rim dia 17 inci. Pakai tayar GT Comfort F22 bersaiz 205 50 rim 17 two tone design. Lampu full LED tapi untuk signal ni dia pakai bulb signal biasa so dia ada DRL juga. Ini DRL, low beam, high beam semua kat sini. Tak ada fog lamp tapi dia ada sensor lah, front sensor. Okey. Yang ni yang 4 cylinder. Alright. Kita tengok belakang. Ni dia punya spoiler lah, ducktail. Dia memang tinggi sikit. Okey. Ni dia punya rear diffuser dia lah. Dia nampak garang sikit. Yang tu tak ada kan. Yang ni ada. Beza. Nampak beza. So ni belakang dia memang besar lah. Besar 500 liter. Ada spare tayar semua. Memang besar. Jom kita tengok dia punya interior dalaman. Sini semua soft touch. Leather. Alright. Ini leather. Ni full leather red lah. And then dia ada sunroof datang sekali dengan sunroof. Alright. Sunroof. Yang ni boleh buka Okey. Ni dalaman dia lah. Interior dalaman dia memang luas luas. Dia C segment DB plus C segment lah. Ni dia punya meter. Okey. Ni dia punya dalaman lah. So ni dia punya infotainment head unit dia macam ni. Ada Android Auto, Apple CarPlay semua ada. Semua ada. Ada wireless charger. Alright. Ni meter dia. Memang full digital lah. No more analog semua digital. Alright. Ada cermin. And then dia punya headliner ni warna hitam Interior dalaman ni headliner warna hitam. Kalau flagship ke bawah memang warna putih lah, cream. Okay. Bawah ni ada lagi ruang USB port semua lah. Alright. Datang sekali dengan dashcam original from Proton datang sekali dengan dashcam original Proton. Okey. Memang cantik lah. Alright. Ni push start button kat sini. Ni luar dalaman dia. Ada rear aircon ada rear aircon, ada armrest semua lah. Okey. Duduk memang luas Okey, luas. Ada rear aircon ni sunroof dia. Boleh tutup ni. Alright. Airbag ada 6 ADAS level 2 semua ada lah. Okey. Speaker ada 6. Alright. Ni dia punya engine yang baru punya 4 cylinder MC1 1.5 TD horsepower dia 181 PS, torque dia 290. 0 to 100 km per hour 7.5 saat. Timing chain 4 cylinder. Alright. Ini memang power lah ini. Okey, ni engine dia lah. Ini Conti killer ini. Mantap guys. Okey guys. Ni Conti killer engine. Engine S70 ini memang power lah. Horsepower dia 181 PS, torque dia 290. 4 cylinder timing
timing chain, turbocharge. Memang power hari ni. Mana berbeza dengan S70, konti killer, boleh roja abah lah. 014 509 6070. Okey. Ini memang berdesuk lagi. Berdesuk. Dalam cantik lah. Dia all black interior. Siap ada sunroof. Nampak ni. Mantap guys. Ya. Berminat Roger. S70 Flagship X. Okey, untuk harga dia pula, harga dia tanpa insurans 94,800. Tanpa insurans dah. Flagship X 94,800. 94,800 without insurans dah. With insurans dalam sekali insurans 3,000 lah. Dalam 97 harga dia. Memang cantik lah. Ini marine blue. Memang garang habis guys. Memang garang habis. Daripada tepi lah. Memang dapat garang nampak. Garang lah. Okay. Tu mana ibu minat tu boleh roja apa S70 berminat boleh roja. Nak booking hantar dokumen. Assalamualaikum. Bye bye.